Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada bab 12 pula, iaitu bab PAB. Okey, kalau untuk PAB ni, definisi dia ianya merujuk kepada perniagaan yang melibatkan dua ataupun lebih pihak antara negara dengan negara lain. Dan ianya juga dijalankan merantasi sepada negara untuk mencapai objektif organisasi, iaitu tak lain tak bukan meningkatkan keuntungan. Okey, so jadi untuk kepentingan PAB saya pakai akronim TUPA GUPAM. Tu, tukar arah asing, pasaran luas, guna tenaga, pemindahan teknologi, memperolehi sumber pengeluaran dan meningkatkan pengetahuan pengurusan. Okey, kalau untuk pemindahan teknologi, okey, ianya berlaku apabila teknologi negara luar dipindah masuk ke dalam negara melalui perkongsian. Lepas tu pula berlaku pemindahan teknologi apabila pekerja tempatan dilatih untuk gunakan peralatan tersebut. Okey, contohnya macam Volkswagen, dia ada kilang pemasangannya dekat Malaysia. So, jadi secara tak langsung berlakunya pemindahan teknologi apabila pekerja tempatan didedahkan dengan teknologi automotif pada Jerman. Guna tenaga pula ianya merujuk kepada aktiviti ekspor dan juga import, memerlukan lebih ramai pekerja untuk kita meningkatkan pengeluaran. So, jadi hal ini mewujudkan peluang pekerjaan dan menurunkan kadar pengangguran. Contohnya macam Proton, yang kini sudah berkembang kepada syarikatnya lebih besar. Pasaran luas pula ianya merujuk kepada apabila pasaran tempatan tepu, jadi kita terpaksa jual ke luar negara sebab mungkin permintaan dekat luar negara tinggi untuk kita tingkatkan keuntungan dan mengembangkan perniagaan lah. Okey, contohnya kalau macam untuk pasaran luas kan, kalau macam dekat Malaysia ni apabila musim durian, bila durian banyak sangat, dia jadi tepu sebab orang dah asyik makan dan orang jadi muak dengan durian. So, jadi hal ini mendorong syarikat durian dekat Malaysia kena ekspor dekat China dah. Sebab dekat China permintaan memang besar untuk durian all year round. Lepas tu kita juga ada tukaran asing. Ianya merujuk kepada ekspor, menyebabkan masuknya aliran masuk tukaran asing wang negara ke dalam negara kita lah. Dan hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara sebab lagi banyak duit masuk, kita lagi kaya lah berbanding kalau kita lagi banyak beli, itu defisit. Memperolehi sumber pengeluaran. Okey, kita dapat sumber pengeluaran yang bermutu, murah dan juga banyak daripada luar negara. Lepas tu yang paling penting pula, kita dapat bahan mentah yang tak ada dalam negara kita. Okey, contohnya kan kalau macam dekat Malaysia kan, untuk cari arang batu, kita memang dah ada. Tapi bezanya kalau macam Indonesia ni, dia sebenarnya merupakan pengeluar arang batu terbesar di dunia. So, jadi dengan adanya PAB, kita dapat beli arang batu secara murah dekat Indonesia. Lepas tu, Indonesia juga merupakan pengeluar nikel terbesar di dunia. So, jadi kita dapat beli juga nikel daripada Indonesia dengan harga yang murah. Lepas tu pula meningkatkan pengetahuan pengurusan. Apabila kita join expo ataupun seminar antarabangsa, kita dapat tambah kemahiran pengurusan. Okey, tahap PAB saya pakai akronim DAMG. Di domestik, antarabangsa, multinasional dan juga global. Domestik ni senang cerita kita jual dalam negara, so jadi kita cuma memenuhi keperluan penduduk tempatan. Contoh macam syarikat Putu Bambu World. Antarabangsa pula ianya merujuk kepada dua pihak yang antara sesebuah negara dengan negara lain untuk kita ekspor ataupun import produk lah. Lepas tu contohnya macam syarikat Asia, dia ada banyak dia punya cawangan, dia ada punya stok dekat luar negara. Multinasional pula ianya merujuk kepada kita menjalankan operasi perniagaan di negara asing, iaitu merujuk kepada subsidiary. Senang cerita kita buka cawangan dekat luar negara dan cawangan tersebut dikawal sepenuhnya oleh ibu pejabat. Contohnya macam Maybank. Kalau Maybank, kalau ikutkan dia punya keuntungan syarikat, kebanyakannya diperolehi hasil revenue daripada operasi kita dekat Indonesia. Lepas tu banyak juga kita punya cawangan dekat Filipina dengan Thailand pun ada juga. Ini menjadikan Maybank sebagai syarikat multinasional. Kalau global pula, ianya merujuk kepada syarikat itu beroperasi satu dunia. Semua dunia dia ada. Dan syarikat tersebut melihat dunia sebagai pasaran tunggal. Itu je pasaran yang dia ada. Contohnya kita ada macam syarikat McD, KFC, Nike, syarikat-syarikat terkemuka lah. Untuk strategi memasuki PAB, saya pakai akronim COPUFEIS. Track pengeluaran, ni pelesenan, usaha sama, franchise, ekspor, import dan juga subsidiary. Okey, kalau untuk import, macam tadi dah cakap dah, ekspor baru rasanya faham. Okey, kalau untuk kontrak pengeluaran, ianya merujuk kepada kita beri kebenaran daripada syarikat asing kepada syarikat tempatan untuk mengeluarkan produk ikut spesifikasi lah. Okey, contoh kontrak pengeluaran kan, contohnya macam syarikat Volkswagen dekat Malaysia ataupun
syarikat Nike, dia beri kebenaran kepada syarikat tempatan dekat Vietnam untuk dia buka kilang dan keluarkan kasut-kasut Nike lah. Macam itulah kontrak pengeluaran. Lepas tu franchise pula, franchisor asing beri hak kepada franchisee tempatan. Contoh macam McD, KFC kan. Okey, kalau macam untuk tajuk PAB ni kan, huraian dia kita boleh pakai dengan huraian kaedah memulakan perniagaan bab 10 kan. Tapi bezanya kita kena beri penekanan kepada perkataan asing dan juga tempatan. Kalau franchisor asing dan juga franchisee tempatan. Kalau macam untuk pelesenan pun sama juga, lisensor asing dan juga lisensi tempatan. Sebabnya kan kalau tak ada perkataan tu dia anggap salah. Kalau untuk kaedah memulakan perniagaan, tak ada perkataan asing dengan tempatan pun tak apa. Sebab itu secara umum. Okay, kalau untuk usaha sama pula, itulah gabungan dua ataupun lebih firma perniagaan, bergabung tenaga dan juga modal untuk kita jayakan projek perniagaan. Contohnya macam antara Proton dengan Geely ataupun Proton dengan Mitsubishi, yang di mana lahirlah Proton Inspira. Lepas tu kita juga ada pelesenan. Okey, pelesenan ni ianya merujuk kepada lisensor beri hak kepada lisensi untuk menghasilkan produk ataupun memasarkan produk tersebut kepada negara-negara lain. Okey, contohnya macam ni lah. Syarikat Disney diberi pelesenan ataupun kebenaran kepada syarikat Ice Watch untuk dia guna kartun-kartun Disney untuk hasilkan jam. Macam tu lah. Subsidiary pula ianya merujuk kepada anak syarikat tempatan dikawal oleh syarikat asing. Melalui dan untuk kita dapat subsidiary ni kita boleh buat dua cara, melalui pelaburan langsung asing ataupun pembelian equity. Contohnya macam Maybank lah. Kalau Maybank kalau ikutkan kita dapat buka cawangan dekat Indonesia tu pun sebab kita ada beli equity banyak dekat situ. Okay, operasi secara kunci ni pula merujuk kepada syarikat asing bina, mereka bentuk, kemudahan dan juga dia melatih pekerja tempatan untuk mengendalikan kemudahan tersebut. So jadi apabila dah habis bina, syarikat akan beri kepada syarikat tempatan untuk mengendalikan kemudahan tersebut lah. Sebagai contohnya syarikat prasarana daripada Malaysia, kita sebenarnya ada bina projek Mekah Metro Train. Itu kalau ikutkan kita punya projek lah. Walaupun bukan kita yang punya, tapi lebih kepada macam kita beri idea dan juga kita tolong-tolong sikit lah dalam projek tu. Okay, sekian, terima kasih.